Salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan inovasi yang bertajuk Inovasi Gamifikasi Matematik berasaskan Doraemon bagi meningkatkan kemahiran penambahan dan penolakan murid tahap 1 serta murid pemulihan. Sebelum saya meneruskan pembentangan inovasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahalashmi Anak Perempuan Wijen. Saya merupakan peserta bagi SAMNOVA 2026 dengan nombor ID peserta SAMNOVA 2026 0014. Saya bertugas di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Ladang Jenderata Bahagian 2 sebagai seorang pendidik yang sentiasa berusaha menerapkan pendekatan pembelajaran kreatif dan inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada pertandingan ini, saya mempersembahkan inovasi yang bertajuk Doraemon yang berada dalam kategori inovasi STEM guru. Inovasi Doraemon dibangunkan bagi menggabungkan elemen teknologi, kreativiti dan gamifikasi dalam pembelajaran matematik supaya murid dapat memahami konsep matematik dengan lebih mudah, menyeronokkan dan bermakna. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan latar belakang objektif, keunikan serta keberkesanan inovasi Doraemon. Matematik merupakan salah satu mata pelajaran teras yang memainkan peranan penting dalam membentuk kemahiran berfikir secara logik, kritis dan sistematik. Namun begitu, berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang guru serta hasil pemerhatian di dalam bilik darjah, saya mendapati masih terdapat ramai murid tahap 1 dan murid pemulihan yang belum menguasai kemahiran asas penambahan dan penolakan. Antara masalah utama yang dikenal pasti ialah murid sering keliru dengan konsep nombor, tidak memahami proses penambahan dan penolakan secara berperingkat serta kurang yakin ketika menjawab soalan matematik. Kaedah pengajaran secara tradisional yang terlalu bergantung kepada latihan bertulis menyebabkan murid mudah berasa bosan dan hilang minat untuk belajar. Selain itu, murid pemulihan memerlukan pendekatan yang lebih konkret, menyeronokkan dan lebih sesuai dengan tahap perkembangan mereka supaya mereka dapat memahami konsep matematik secara lebih berkesan. Oleh yang demikian, saya telah menghasilkan inovasi ini dengan menggabungkan elemen gamifikasi visual yang dan menarik serta penggunaan watak kartun Doraemon yang sangat dekat dengan dunia kanak-kanak. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi serta penguasaan murid terhadap kemahiran asas matematik. Inovasi ini dibangunkan bagi mencapai beberapa objektif utama. Objektif pertama adalah meningkatkan penguasaan kemahiran penambahan dan penolakan dalam kalangan murid tahap 1 serta murid pemulihan. Objektif kedua ialah meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran matematik melalui aktiviti yang menyeronokkan, interaktif dan berpusatkan murid. Objektif ketiga adalah untuk membantu murid memahami konsep matematik secara konkret, visual dan berperingkat, sekaligus memudahkan mereka menguasai konsep asas sebelum beralih kepada kemahiran yang lebih kompleks. Objektif keempat ialah mengurangkan kesilapan pengiraan yang sering dilakukan oleh murid semasa melaksanakan operasi tambah dan tolak. Akhir sekali, inovasi ini bertujuan meningkatkan pencapaian matematik murid melalui penggunaan pendekatan gamifikasi yang lebih menarik dan berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan cara penggunaan inovasi ini. Guru hanya perlu membuka bahan inovasi yang dibangunkan secara digital menggunakan komputer ataupun komputer riba serta papan skrin interaktif. Pada permulaan aktiviti, guru akan menerangkan objektif pembelajaran kepada murid serta menunjukkan cara menggunakan permainan tersebut. Murid akan melihat paparan soalan matematik yang berkaitan dengan operasi, tambahan dan tolakan. Soalan-soalan ini disusun daripada aras mudah kepada aras yang lebih mencabar supaya murid dapat belajar secara berperingkat. Murid kemudiannya akan memilih atau memasukkan jawapan yang betul berdasarkan soalan yang dipaparkan. Sekiranya jawapan yang salah diberikan, sistem akan memberikan maklum balas secara automatik supaya murid dapat mengenal pasti kesilapan mereka dan mencuba semula sehingga berjaya memperoleh jawapan yang betul. Sekiranya jawapan adalah betul, murid akan memperoleh mata ganjaran serta pujian yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus menyelesaikan cabaran seterusnya.
Sepanjang aktiviti dijalankan, guru berperanan sebagai fasilitator yang membimbing murid, memberi penubuhan positif serta memantau perkembangan pencapaian setiap murid. Pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan kerana murid belajar sambil bermain tanpa merasakan tertekan. Seterusnya, hasil pelaksanaan inovasi ini telah menunjukkan beberapa impak yang sangat memberangsangkan. Pertama, murid lebih mudah memahami konsep penambahan dan penolakan kerana mereka belajar melalui bahan yang bersifat visual, interaktif dan mudah difahami. Kedua, penggunaan elemen permainan telah berjaya meningkatkan minat, motivasi dan keseronokan murid terhadap pembelajaran matematik. Ketiga, murid menjadi lebih aktif dan berani untuk mencuba menjawab soalan kerana mereka tidak takut melakukan kesilapan. Sebaliknya, mereka melihat kesilapan sebagai peluang untuk belajar. Keempat, penggunaan ini dapat mengurangkan kebergantungan murid terhadap guru kerana mereka boleh belajar secara kendiri dan dengan bantuan maklum balas automatik yang disediakan dalam sistem. Selain itu, guru juga dapat menjalankan proses pengajaran dengan lebih sistematik, kreatif dan berkesan kerana inovasi ini memudahkan penyampaian konsep yang sukar kepada murid. Secara keseluruhannya, inovasi ini berjaya meningkatkan penguasaan kemahiran asas matematik dalam kalangan murid tahap 1 dan murid pemulihan. Keistimewaan utama inovasi ini ialah penggunaan konsep gamifikasi yang menggabungkan pembelajaran dengan permainan. Watak Doraemon dipilih kerana merupakan karakter yang sangat diminati oleh kanak-kanak. Penggunaan watak ini berjaya menarik perhatian murid sejak awal sesi pembelajaran. Selain itu, inovasi ini menggabungkan penggunaan teknologi digital dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Inovasi ini juga mudah digunakan oleh guru, kos pembangunannya rendah, mesra pengguna serta boleh diaplikasikan di dalam kelas arus perdana maupun kelas pemulihan. Bahan ini juga boleh digunakan secara individu, berkumpulan ataupun sebagai aktiviti pengukuhan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, inovasi ini bukan sahaja membantu murid menguasai matematik, malah meningkatkan keyakinan diri serta mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Sebagai penutup, saya percaya bahawa inovasi ini mampu menjadi satu alternatif pengajaran yang berkesan dalam membantu murid tahap 1 dan murid pemulihan menguasai kemahiran asas penambahan dan penolakan. Pendekatan gamifikasi yang digunakan bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik, malah berjaya memupuk minat, motivasi dan keyakinan murid untuk terus belajar matematik dalam suasana yang menyeronokkan. Sekian sahaja pembentakan saya. Terima kasih atas perhatian dan kesudian panel hakim mendengar pembentangan saya.